Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih pada penonton-penonton setia Forum Perdana Ehwal Islam, program Bual Bicara Terbaik di TV1 setiap hari Jumaat bersiaran jam 9 malam. Dan pada malam ini kami bersiaran secara rakaman dari perkarangan Masjid Asy-Syuhada, Kem Terendak, Melaka. Dirakamkan sempena sambutan Hari Tentera Darat ke-81 dan penonton-penonton forum perdana pada malam ini ramai terdiri di kalangan anggota-anggota Tentera Darat. Apa khabar warga anggota Tentera Darat? Begitulah semangatnya anggota tentera kita. Ini sempena sambutan ke-81, ulang tahun ke-81. Dan forum pada malam ini sekali lagi dibawakan khas oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dan juga Angkatan Tentera Malaysia dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Dan tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini adalah Selami Hakikat Hidup. Apakah poin, apakah momentum yang akan kita bincangkan hasil daripada tajuk Selami Hakikat Hidup ini? Kita akan bersama-sama dengan dua orang panelis forum kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya, paling hampir di tengah-tengah, segak bergaya, orang muda lagi, kan, itu Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perjalanan Ustaz datang ke Terendak, alhamdulillah tak sesat? Tak sesat. Ada GPS-nya? Ada satelit? Alhamdulillah. Radar yang betul. Radar yang betul supaya tidak sesat. Dan panelis kita yang kedua tidak asing lagi, yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, pengasas Al-Barakah, Manjoy Perak. Apa khabar Ustaz ni? Alhamdulillah, syukur. Masih lagi bersama-sama dengan kita Forum Perdana Ehwal Islam, dan insya-Allah seperti yang saya maklumkan tadi, tajuk yang akan kita bincangkan Selami Hakikat Hidup. Dan terlebih dahulu pihak warga kerja Forum Perdana Ehwal Islam juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Insinyur Idris bin Harun, Ketua Menteri Melaka, kerana sudi bersama-sama dalam rakaman Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, dan juga seluruh tetamu-tetamu jemputan VIP yang dapat hadir pada malam ini. Baik, berbalik kepada perbincangan forum kita. Boleh Ustaz Zarifi, saya nak seberang jalan dulu. Kita nak minta Ustaz Kazim dulu mulakan perbincangan kita tentang selami hakikat hidup ni Ustaz. Artinya kita nak memahami apakah tujuan kita, apakah matlamat kita, asal kita dari mana, kenapa kita dilahirkan atas muka bumi ini, dan akhirnya kita nak pergi ke mana. Asasnya ialah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah itu ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni, macam ayat Ustaz? Ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Itu tujuan dan matlamat Allah SWT menjadikan manusia itu. Jadi asas kepada ayat itu Ustaz, bahawa hakikat hidup kita yang pertamanya adalah sebagai khalifah. Mungkin Ustaz boleh hurai tentang tugas sebagai khalifah ni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zakaria, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita tengok setiap sesuatu yang diciptakan. Saya buat satu contoh. Ini adalah sebatang pen. Pen adalah benda yang tidak ada nyawa. Pen benda yang tidak bernyawa, tidak ada ruh. Walaupun tidak bernyawa, walaupun tidak hidup, tetapi pen ini ada kegunaan. Sebab itu dia diciptakan. Perhatilah kepada benda-benda yang tak bernyawa di sekeliling kita. Jam, benda yang tidak bernyawa, tidak ada ruh pada jam, tapi dia ada manfaat. Sebab itu diciptakan jam. Perhatikan kepada kepala kita, di atas kepala kita ada kipas. Kipas tidak ada roh, tidak ada nyawa, tidak ada darah pun dia. Dan dia diciptakan dan ada manfaat pada kipas. Kita sebagai manusia ada roh, ada nyawa kita, ada darah kita, ada daging kita. Kenapa kita tidak ingat bahawa mesti ada satu-satu perkara kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini?
Adakah kita diciptakan di atas muka bumi ni tuan-tuan, kerja dia nak enjoy je? Kerja dia seronok je? Adakah hidup dia dalam dunia ni kerjanya adalah kerja? Adakah hidup dia dalam dunia ini dia fikirkan bahawa hanya di sini? Hidup hanya sekali, mesti senang hati. Adakah sekali saja hidup dia? Tidakkah kita terfikir pasti ada satu tanggungjawab, pasti ada satu amanah yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di sinilah asasnya tuan-tuan. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Apa makna khalifah? Orang yang menjadi wakil Allah untuk mentadbirkan alam, yang diberikan kebijaksanaan, yang diberikan akal pemikiran, yang diberikan kepada dia kekuatan dan daya upaya untuk mentadbirkan alam. Tuan-tuan, ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, masa Nabi Adam diturunkan ke dunia, masa itu dinosaur masih wujud atau dinosaur sudah tiada? Itu soalannya. Maka saya jawab, dinosaur sudah habis. Masa Adam turun, dinosaur dah tak ada. Apa dalil dia? Dalilnya tadi, Allah jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Maknanya manusia mentadbir bumi. Kalaulah ada dinosaur, sampai sekarang ada dinosaur, ataupun ada cubaan untuk menghidupkan dinosaur, bagaimana tuan-tuan? Tuan-tuan nak buat bangunan pun tak boleh, dinosaur datang. Elok buat rumah aja, dinosaur tunjuk muka ke tingkap. Hello brother, buat apa? Apa tuan-tuan boleh buat? Dipijak-pijaknya. Inilah yang berlaku di sebuah negara. Tiap-tiap minggu datang raksasa ke negara mereka. Tiap-tiap minggu teruk negara mereka, tuan-tuan. Tak percaya cuba tengok TV2. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi, Ultraman. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu raksasa datang, ganap dia. Allah kata, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Sesuatu yang kami dah mangsuhkan, sesuatu yang kami dah tiadakan, kami gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Untuk apa? Untuk kita manusia mentadbir alam. Sebab itu Allah bekalkan kita dengan akal pemikiran. Allah Ta'ala bekalkan kepada kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandu kita. Allah bekalkan kepada kita dengan Al-Quranul Karim. Akhirnya kehidupan kita di atas muka bumi ini menjadi pentadbir alam. Pertama, menjadi pentadbir kepada diri kita sendiri. Ada amanah pada mata, ada amanah pada tangan, ada amanah pada lidah. Menjadi pentadbir kepada keluarga, ada amanah sebagai suami kepada bapaknya, kepada isterinya, kepada anak-anaknya. Amanah kepada negerinya, amanah kepada negaranya, hatta amanah kepada dunia. Tuan-tuan, di sinilah dirangkumkan yang Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah. Itulah asasnya kehidupan kita di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Kazim. Ayat ni yang Ustaz sebut tadi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Artinya tidak kami jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Seringkali disalahfahamkan oleh masyarakat, Ustaz. Orang kata, oh tugas kita ni untuk beribadat je lah. Duduk atas masjid, atas sejadah, baca Quran, berzikir sampai hangit biji tasbih tu, Ustaz kan. Jadi saya nak minta Ustaz Zarifi sambung sikit apa yang dijelaskan oleh Ustaz Kazim tadi tentang konsep ibadah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Az-Zariyat, dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 ini, tentang konsep pengabdian, hakikat hidup kita diutus, dilahirkan di atas muka bumi ini, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara majlis, tuan guru saya Ustaz Kazim, seterusnya muslimin muslimat, putra-putri kebanggaan Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan, dalam ayat yang dibacakan oleh Ustaz Kazim dan Ustaz Zakaria sekejap tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah berkata, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya sanya tugas mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya kepada satu kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Bagaimana beliau telah menyatakan ayat ini merupakan satu premis, satu dasar, satu gagasan, satu matlamat yang menunjukkan bahawasanya tujuan dan matlamat hidup manusia diciptakan di atas muka bumi ini hanya satu sahaja, iaitulah bertaqarrub, mendekatkan diri dan akur kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagi kita orang yang beriman dengan akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perkara ini yang kita pegang. Kerana itulah dalam tafsir yang sama, Said Qutb mengatakan, kita orang beriman mesti menjadikan 24 jam kita seharian ini semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira apa jua posisi yang kita sandang, hadirin semua. Sama ada kita sebagai seorang isteri, maka jadilah kita isteri yang taat kepada Allah, yang mana tugas kita di rumah itu menyebabkan kita ini meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cumanya hadirin semua, hari ini kita sangat bimbang ya. Kadang-kadang pengurusi kita hidup ikut suka kita saja tanpa mengikut apa yang Allah aturkan. Sebagai contoh, saya melihat hari ini ramai orang yang suka buat benda pelik-pelik, yang sukakan populariti cepat. Sebagai contoh, fakta yang kita dapat daripada Guinness Book of Record. Ada seorang lelaki, Ustaz, dari negara India. Dia buat rekod ini di Itali ya. Apa yang dia buat pada Mac 2011, lelaki ini mengangkat bebanan berat, bebanan besi yang jumlah beratnya adalah 80.78 kg dengan menggunakan telinga kiri, sebelah telinga dia saja. Agak-agak Ustaz, 80 kg ni berat saya rasa ya. Tapi dia boleh buat perkara tersebut kerana apa? Kerana dia nak jadi popular dengan cepat. Adakah ini yang disebut dalam Al-Quran? Adakah ini yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu sekali tidak. Satu lagi fakta, hadirin semua. Januari 2014, bagaimana seorang pemuda remaja 15 tahun, juga dari New Delhi, India. Dia hobi dia mengumpul pensel, Ustaz Kazim. Dia telah kumpul sebanyak 14,000 batang pensel daripada 40 buah negara. Rajin sungguhlah. Adik-adik di depan ini, ya, adik-adik PLKN kumpul pensel ataupun tidak? Taklah banyak tu kan? Ada jugalah kan? Jadi 14,000 dia telah kumpul dan dia niat, dia nak challenge, dia nak lawan, nak cipta rekod baru, nak mengatasi rekod yang dibuat oleh seorang pemuda Uruguay yang berjaya mengumpul 14,552 batang pensel daripada 60 buah negara. Hadirin semua, apakah ini perkara yang betul? Tentu sekali dalam agama kita, dalam agama Islam, seluruh perkara yang kita lakukan ini semuanya mestilah mengikut panduan yang betul, iaitulah kita nak raih maghfirah, kita nak raih redha Allah ya. Kerana hidup ini, hadirin semua, bukanlah satu yang panjang. Teringat kumpulan Hijaz dia menyanyi, Ustaz ya. Ustaz Kazim, kalau saya salah tolong betulkan ya. Hidup ini bagai lampu dinding yang terlupa Ustaz. Ya, gitulah Ustaz sambung lepas ni lah. Baik, hadirin semua, begitulah maknanya. Marilah sama-sama selepas ini kita betulkan semula fahaman kita bahawasanya hidup kita ini, buatlah apa perkara sekalipun, ciptalah apa perkara sekalipun, peganglah apa jua posisi yang kita ada, pastikan semuanya itu mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Zarifi. Jadinya Ustaz, kita kena faham tentang hakikat kehidupan kita. Hakikat kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di atas muka bumi ini. Seperti Ustaz Kazim sebut tadi, yang pertama adalah sebagai khalifah. Sebagai khalifah kepada diri kita sendiri, kepada ahli keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada negara kita dan juga kepada dunia kita ini.
Maka yang kedua Ustaz Zarifi sebut tadi, bahawa hakikat kejadian Allah Ta'ala jadikan kita atas muka bumi ini adalah untuk kita mengabdikan diri, memperhambakan diri kita kepada pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang akan kita perbincangkan dalam tajuk Selami Hakikat Hidup. Kita berbalik pada perbincangan Ustaz Kazim tentang kalau kita nak mengenali ataupun mengetahui tentang apakah matlamat hidup kita, Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala lahirkan kita di atas muka bumi ini. Ada satu ungkapan yang menyebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang kenal hakikat hidupnya, hakikat dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Saya nak tanya pada Ustaz ialah, bagaimanakah dengan kita mengenali diri kita ini, kita dapat mencapai satu tahap, yakni kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala menyebut tentang kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum. Pada diri kamu itu ada kekuasaan Allah untuk kita nilai. Kita berasal daripada air. Manusia ni berasal daripada air benih. Air benih berasal daripada tanah. Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam Quran, min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kita ni tuan-tuan hebat macam mana pun kita asalnya daripada air yang tak laku. Mana ada orang jual air ni di pasar malam? Kalau ada orang jual pun tak ada siapa nak beli. Contoh tengok gerai, air cikang, air cendol, air bandung, air mani. Tobat lahum, empat air tak laku. Orang tak nak. Itulah asal kita. Tetapi Allah angkat kita, Allah angkat martabat kita. Kadang-kadang martabat kita mengatasi para malaikat. Sebab itu tuan-tuan, disuruh kita zuhud. Disuruh kita tawaduk. Ingat, kamu dari mana? Ingat, kamu tu siapa? Bila kita zuhud dan kita tawaduk, kita ingat balik siapa kita, dan selepas ini ke mana kita? Min aina ila aina. Dari mana kamu dan selepas ini nak ke mana? Kenapa kita meninggalkan dua perintah Allah? Sebab tu tuan-tuan, kita mengenali diri kita ini adalah sangat lemah. Kerlipan mata kita ni tuan-tuan ni, mata kita yang berkelip ini adalah izin daripada Allah. Kalau Allah tak izin, tak buka dan tak boleh berkelip mata kita. Air liur yang kita telan ini tuan-tuan adalah izin daripada Allah. Jantung kita yang sedang berdegup sekarang ini adalah keizinan daripada Allah. Segala-galanya daripada Allah. Lantas kenapa kamu sombong? Kenapa kamu takabur dengan Allah? Inilah yang berlaku kepada iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia engkar, dia berpaling dan dia bertakabur dengan Allah, dia jadi kafir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita rasa kita ni adalah makhluk Allah, kita tawaduk. Apa makna dia tawaduk? Segala perintah Allah kita ikut. Tak ada bantah. Takkan bantah perintah Allah. Saya adalah hamba. Allah adalah Tuhan saya. Kalau kita tawaduk pada Allah, kita takkan berdoa kepada Allah dalam keadaan memaksa Tuhan. Ya Allah, kenapa Engkau tak izinkan ya Allah? Itu bukan jawapan dan pertanyaan seorang hamba. Seorang hamba, ya Allah, aku redha dengan segala ketentuan-Mu ya Allah. Ini nama dia tawaduk. Tawaduk itu apa? Tidak mempertikaikan apa jua yang berlaku kepada kita. Banyak orang yang bertikaikan. Siap menyanyi lagi ustaz. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku minta cacat begini. Cacatkah, sehatkah, miskinkah, kayakah? Allah ciptakan kita adalah yang terbaik. Di sinilah Allah berikan kepada kita otak untuk berfikir, akal pemikiran untuk berfikir. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sebut apa pada kita? Aku tinggalkan pada kamu dua wasiat. Aku nasihatkan kepada kamu dengan dua wasiat. Satu wasiat yang boleh bercakap dan ada suaranya. Dan satu lagi wasiat yang tidak ada suara. Nak kamu selamat, pegang wasiat-wasiat ini. Pertama, wasiat yang boleh bersuara. Namanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ada suara, bila dibaca berbunyi. Bila dibaca Quran, berbunyi Quran itu. Ikut Quran. Kita sebagai khalifah atas muka bumi, ikut Quran, dijamin selamat. Ikut hadis, insya-Allah dijamin selamat. Yang keduanya ialah, nasihat yang kedua daripada Rasulullah, ialah
nasihat yang tidak ada suara, namanya ialah mati. Mati adalah satu benda yang tidak ada suara. Saya boleh bercakap pengalaman saya. Pengalaman masa berkahwin, saya boleh bercakap. Pengalaman saya berceramah, saya boleh bercakap. Pengalaman saya aksiden, saya boleh bercakap. Saya boleh bagi tahu pada orang. Tapi pengalaman mati, siapa yang boleh bercakap pengalaman masa mati? Ada mak dia telefon anak dia daripada kubur. Anak dia angkat telefon. Ya mak, macam mana mak dalam kubur? Okeylah, malaikat dah balik dah? Dah balik lah. Dia banyak soal lah kat mak? Tak banyak. Okey, mak dia jawab lah. Yelah, mak dah praktis lama. Mana ada mayat tuan-tuan? Boleh tuan-tuan letakkan handphone dekat mayat dalam kubur. Lemparnya handphone. Den, tu handphone tu. Apa bahaya call ya? Tak boleh tuan-tuan. Sebelum sampai saat itu, jadi orang baik. Ni, 10,000 yang datang malam ni. Kalau agak-agak gelap, pergi balik rumah. Di rumah ada lampu. Ni adik-adik ni, kalau agak-agak lenguh duduk, pergi balik rumah. Boleh melunjuk, boleh duduk bersila, boleh tidur. Abang-abang kalau dahaga, boleh pergi kedai. Berlambak kedai di luar. Tetapi apabila kita sudah masuk dalam kubur, gelap, tidak ada lampu. Sempit, tidak ada yang boleh meluaskan. Dahaga, tidak ada siapa yang boleh meminumkan. Sunyi, tidak ada siapa yang boleh meramaikan. Melainkan amalan kita. Sebab itu tuan-tuan, hidup kita untuk berbuat amalan. Jangan hanya amalan tu berzikir-berzikir saja, tidak. Begini berzikir je dalam masjid. Subhanallah, tingginya ustaz. Tasbih bersikal tu, rantai bersikal tu tuan. Kerja tak nak, apa tak nak, itu bukan beribadat. Ibadat sangat luas. Jadi sebelum sampai saat itu, buatlah ibadat. Sebelum sampai saat apa? Saat mati, sekunjur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Bila dah mati tuan-tuan, dah tak boleh buat apa. Jadi sementara kita hidup dalam dunia, jom kita buat kebaikan di atas muka bumi. Buat kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dalam sehari semalam tuan-tuan, ulama-ulama sebut dalam sehari semalam kita bernafas 24,000 kali. 24,000 kali dalam 24 jam. Maka kata ulama, kalau kamu nak jadi baik, setiap kali kamu bernafas, kamu hanya ingat, apa yang aku buat ini halal atau haram. Aku nak minum ini halal atau haram. Halal silakan minum, haram letak balik. Kalaulah setiap kali kita nak buat, kita fikirkan halal dan haram, insya-Allah Allah akan jemput kita sebagai tetamu di dalam kubur. Allah akan undang kita dengan penuh kebaikan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Kazim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hakikat hidup kita di atas muka bumi ini, antara yang disebut oleh Ustaz Kazim tadi adalah hendaklah kita berpandukan kepada garis panduan, kepada undang-undang, kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi Al-Quran dan juga Al-Hadis yang ditinggalkan. Kalau tidak, maka kita akan terpesong dan tersesat. Kita lupa asal-usul diri kita dan kita tidak tahu apakah tugas dan tanggungjawab kita. Ustaz Zarifi, tadi Ustaz ada menyebut tentang tugas kita atas muka bumi ini adalah untuk melaksanakan ibadah, dan Ustaz pun ada sebut ibadah itu bukan semata-mata berzikir, baca Quran, sembahyang, puasa, zakat. Ustaz Kazim sebut tadi apa, berzikir begini punya tinggi. Pasal pakai rantai apa Ustaz? Rantai bersikal. Rantai bersikal itu nasib baik tak pakai rantai itu kaitan kebal lagi. Kalau tidak lagi besar dia punya zikir dia kan. Persoalannya Ustaz Zarifi ialah ibadat yang macam mana yang perlu kita laksanakan. Kerana Nabi ada pernah menyebut tentang ihsan, tentang buat yang terbaik dalam melaksanakan ibadat itu. Jadi konsep kualiti dalam melaksanakan ibadat itu perlu kita perjelaskan supaya kita memahami hakikat kehidupan kita ni Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Zakaria. Dalam Islam, hadirin semua, dibahagikan oleh para ulama ada dua bahagian ibadah. Yang pertama ibadah umum, dan yang kedua adalah ibadah khusus. Ibadah khusus adalah amalan-amalan yang telah difardukan kepada kita, salat, puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Manakala dalam kehidupan segmen-segmen yang lain,
seluruhnya itu boleh jadi juga ibadah, dikira pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya menepati ciri-ciri yang telah ditentukan oleh agama. Antaranya yang pertama, sekiranya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin semua, amalan kita itu walaupun kecil akan dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua, malam ini perkara utama yang kita mesti sama-sama muhasabah, mesti kita sama-sama fikirkan, iaitulah tidak lain dan tidak bukan, iaitulah berkaitan dengan salat. Hadirin semua, salat ini merupakan perkara yang pertama sekali dalam hadis baginda Nabi SAW disebut urusan pertama yang akan dihitung, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini perkara satunya, iaitulah salat, hadirin semua. Kerana itu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala sebut dimensi orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nombor satu cirinya muslimin muslimat, iaitulah orang yang khusyuk dalam salat. Hadirin semua, bila kita rujuk kepada para sahabah, bila kita rujuk kepada akhlak para salafus salih, kita dapat melihat mereka ini, salat mereka subhanallah begitu hebat sekali, sehingga kan salat itulah yang berjaya menerbitkan jiwa hamba. Sebagai contoh hadirin semua, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Kisah ini dibawa oleh Al-Imam Al-Zahabi, telah meriwayatkan bagaimana satu malam hadirin semua, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab telah pun bersama pegawai khasnya namanya Aslam berjalan di kota raya, berjalan di kampung-kampung di bawah jajahan takluknya, melawat nak melihat bagaimana rakyat-rakyatnya dalam kampung tersebut. Satu malam tersebut hadirin semua, tengah-tengah berjalan, tiba-tiba tengok satu rumah, daripada jauh sayup dengar suara budak perempuan menangis. Bunyi suspend lain macam, menangis ni pasal apa tengah malam ni? Umar dan Aslam hampir lagi makin dekat, dengar makin kuat khayaunya itu, bahasa Kedah sana. Menangisnya itu makin kuat hadirin semua. Maka bila mendengar tangisan tersebut, Umar Al-Khattab juga hatinya sayu juga, dia pun menangis juga hadirin semua. Pegawai khas dia Aslam tanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kamu ni menangis?" Maka Umar mengata, "Jom kita balik ke Baitul Mal, kita ambil makanan, kita bawa kepada rumah ini." Hadirin semua, diriwayatkan bagaimana Umar Al-Khattab menanggung sendiri seguni gandum itu. Dia tanggung sendiri, pegawai khasnya nak bawa, dia kata tak payah, tak apa, aku yang bawa. Kerana apa? Aku pemimpin. Dan dibawa dan diberikan kepada anak tersebut. Apa kata anak tersebut hadirin semua? Anak tersebut, "Terima kasih Tuan, sesungguhnya Tuan lebih baik dan lebih mulia daripada Umar." Dia tak tahu yang anak tadi, dia tak tahu yang dia bercakap sebenarnya dengan Umar. Hadirin semua, Umar berasa sangat terpukul dan rasa bersalah dengan perkara tersebut. Balik dia ke rumah, ringkas cerita, sampailah waktu subuh, mereka bersalat subuh secara berjamaah. Umar menjadi imam hadirin semua. Dikala dia menjadi imam, selepas dia membaca suratul Fatihah, membaca surah, dikala dia membaca surah As-Saffat ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim, waqifuhum innahum mas'ulun. Maksud ayat ini, maka terhentilah pada waktu itu, nanti kamu akan disiasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila membaca ayat tersebut hadirin semua, menangis Umar dalam salat. Rupanya tak selesai setakat itu hadirin semua. Selepas salat, maka Umar sakit selama sebulan kerana takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua, inilah baru yang disebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang berkualiti, yang ada khusyuk, maka dia berupaya jadi benteng diri yang kuat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, para sahabat muslimin muslimat sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualiti salat. Pertama, jaga salat kita sebaik mungkin yang kita mampu, dan yang kedua, fahami makna salat. Mudah-mudahan bila faham makna salat, maka kita akan khusyuk, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Zarifi
yang telah menjelaskan tentang konsep kualiti dalam pengabdian, tentang hakikat kehidupan kita ini mengabdikan diri kepada Allah, tetapi bentuk pengabdian itu ditekankan oleh panel kita tadi adalah ibadah yang berkualiti, yang mampu melahirkan jiwa seorang hamba kepada Allah yang tahu tentang hakikat kehidupan, tujuan dan matlamatnya, dan ke mana akhirnya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membuka ruangan pentas Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini bersama dengan penonton-penonton yang hadir, dan mungkin boleh berkongsi rasa, pandangan, persoalan tentang tajuk Selami Hakikat Hidup yang kita bincangkan. Silakan kalau telah bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita nak tahu nama dan juga dari mana. Silakan. Okey, saya Kapten Afiq Syahril bin Azmi daripada Markas 3 Division. Kem terendah. Ya, betul. Silakan. Soalan saya berbunyi begini. Dalam hakikat hidup, kita sebagai makhluk seharusnya menerima segala perkara yang terjadi ke atas kita, sama ada ia baik ataupun tidak. Kerana ia adalah merupakan satu ketentuan dan juga satu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, satu persoalan yang timbul di minda saya, mengapakah Allah yang maha berkuasa lagi maha adil itu tidak menjadikan seluruh umat Islam dan juga seluruh manusia di seluruh dunia ini beriman kepadanya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih Kapten Afiq. Kapten berasal dari utara? Ya Ustaz. Dari mana? Daripada Sungai Petani, Kedah Ustaz. Alhamdulillah. Pasal dialek itu masih kekal, sama macam saya jugalah. Berapa tahun sudah berkhidmat dengan ATM? Saya sudah berkhidmat lebih kurang 8 tahun Ustaz. Masih baru lagi lah. Ya Ustaz. Okey, terima kasih kepada Kapten Hafiz ya. Kita akan bersama mungkin Ustaz Kazim mungkin boleh respon tentang persoalan yang dikemukakan tadi Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini satu soalan yang selalu orang tanya. Kenapa Allah jadikan manusia ni macam-macam jenis? Dan tak jadikan semua orang Islam. Ada orang tanya kenapa Allah jadikan neraka, kemudian Allah jadikan orang ni tidak Islam, kemudian masuk neraka, kemudian kena seksa. Kenapa Allah tak jadikan semua orang Islam, kemudian jadikan satu syurga, semua pakat-pakat masuk syurga? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia jadikan kepada kita ni bukan dalam keadaan tidak ada panduan. Allah Ta'ala tidak jadikan manusia ni kosong daripada panduan. Tidak. Allah Ta'ala jadikan kita petunjuk. Wahadainahun najdain. Kami berikan kepada kamu dua jalan untuk kamu berjaya. Dan Allah Ta'ala tidak jadikan manusia ini dalam keadaan turun, dalam keadaan keluar dari atas muka bumi ini, lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak ada petunjuk. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman kita ini, petunjuk Allah Ta'ala, petunjuk Islam itu ada di mana-mana pun. Lantas kenapa manusia itu sendiri yang engkar? Malah Allah Ta'ala sebut benda ini dalam Quran. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku ini adalah Tuhan kamu semua? Maka seluruh manusia menjawab, ya, bahkan. Tetapi kenapa apabila lahir ke atas muka bumi, manusia mencari Tuhan-Tuhan yang lain? Tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok pada zaman kita sekarang, di mana hidayah Islam dan hidayah Allah yang tidak sampai. Mungkin dalam hutan Amazon gamaknya tak sampai hidayah. Duduk di bumi Malaysia, jangan cakap tidak dapat hidayah Allah. Setiap hari melihat azan, mendengar azan dikumandangkan. Setiap hari melihat rancangan agama dalam televisyen. Setiap hari melihat orang Islam bersolat. Setiap tahun melihat orang Islam menunaikan ibadat puasa dan haji. Kenapa kamu tidak terfikir itu adalah agama apa? Kenapa kamu tidak melihat bahawa ini adalah satu agama, cara hidup?
Jangan kata bahawa Allah Ta'ala jadikan kita dalam dunia ni tuan-tuan tidak ada petunjuk. Datang Nabi pada kita, mengajar manusia. Selepas Nabi wafat, diteruskan oleh para ulama, para ilmuwan, para cendekiawan, disebutkan sebagai warasatul anbiya. Ini yang berjalan. Tapi siapakah apabila ada rancangan agama dalam televisyen, siapakah yang mengambil remote, dibukakan secara langsung bola sepak Manchester lawan Chelsea? Pagi-pagi, subuh-subuh, SPI dah ada. Ni rancangan anda muskil. Yang kamu kata pergi buka, rancangan apa? Gusti. Undertaker lawan The Rock. Salah siapa? Rumah kamu betul-betul depan masjid. Kamu komplain. Suruh tinggikan suara azan itu, rendahkan. Mengganggu kami tidur. Siapa yang komplain? Kamu melihat ibadat korban disembelih di hadapan mata kamu. Kamu kata bahawa itu menghina agama kamu. Kamu melihat orang Islam bertawaf di hadapan Kaabah, keliling Kaabah. Kamu mengatakan bahawa ini serupa dengan agama kami, menyembah berhala. Siapa sebenarnya yang menutup telinga? Summun bukmun umyun. Siapa sebenarnya yang menutup matanya tidak melihat kebenaran? Siapa sebenarnya yang menutup telinganya untuk menerima kebenaran? Siapa sebenarnya yang menutup pintu hatinya untuk menerima kebenaran? Mereka itu sendiri. Cuba tengok tuan-tuan, kalaulah kamu buka kebenaran, kamu terima kebenaran. Islam adalah agama kebenaran. Hari ini kita boleh mengkaji Islam, ilmuwan tentang Islam. Berapa banyak yang mengkaji dan akhirnya menerima Islam. Mengkaji Islam cukup mudah. Hanya klik di tangan. Hanya klik di tangan. Kenapa orang solat dalam keadaan tegak, rukuk dan sujud? Rupa-rupanya tuan-tuan, bila manusia sujud, darahnya masuk ke dalam otak. Ada satu lubang di dalam otak yang tidak ada darah. Bila dia sujud, darah masuk di dalam lubang itu. Apabila dia duduk di antara dua sujud, darahnya keluar semula. Bila dikaji oleh saintis, rupa-rupanya itulah satu cara mengelakkan nyanyuk, mengelakkan lupa, menjaga akal, menjaga pemikiran. Kenapa manusia rukuk dalam keadaan tamak ninah? Cukup tamak ninah. Kemudian mereka i'tidal dalam keadaan tamak ninah. Bila saintis mengkaji, rupa-rupanya saat yang paling mententeramkan jiwa, saat yang paling mententeramkan hati ialah ketika i'tidal itu. Kenapa kamu tidak mengkaji? Kalau kamu kaji di mana pun, di situlah ada tanda kekuasaan Allah. Kamu kaji di lautan, ada kekuasaan Allah di lautan. Mengkaji kamu di bumi, ada kekuasaan Allah di bumi. Mengkaji kamu di langit, ada kekuasaan Allah di langit. Bila mereka naik teropong, bukan teropong yang buah kelapa tu tuan-tuan. Bukan teropong yang naik permaidani Zam-Zam ala Kazam tu, bukan. Nasib baik Ustaz Zam-Zam ala Kazam. Kalau sebut Zam-Zam ala Kazim, jenuh saja tuan-tuan. Kamu teropong di langit. Oh, kami nak ada makhluk di planet Marikh. Bukankah Quran bagi jawapan? Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish. Sesungguhnya kehidupan hanya ada di bumi dan tempat tinggal kamu yang hidup cuma ada di bumi. Qalilan ma tashkurun. Tapi sikit sangat kamu yang bersyukur. Terang-terang Allah menjawab, tidak ada kehidupan di situ. Yang adanya di sini. Al-Quran itu mengatasi sains. Tapi sayang, kamu menolak Al-Quran. Lalu kamu kata, kenapa Allah jadikan kami masuk neraka? Bukan salah Allah, salah kamu. Sebab kamu menutup pintu hati kamu. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Kazim. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kenal diri kita, baru kita tahu Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kesimpulan daripada jawapan yang disampaikan oleh Ustaz Kazim semata tadi. Kita terima satu lagi penyoal. Ya, silakan. Satu lagi penyoal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak pakai uniform malam ni? Sebab saya penjawat awam. Okey, siapa nama puan? Silakan. Saya Hajar Rosna binti Ahmad. Berkhidmat? Berkhidmat di Pejabat Agama Markas Garisan Terindak. Tuan rumah lah? Ya. Okey, alhamdulillah. Berapa lama dah puan berkhidmat? Saya telah berkhidmat
34 tahun, Masya Allah. 4 bulan 9 hari. Berapa jam Puan? Sampai ke saat ini. Okey, teruskan Puan dengan soalan yang ingin atau pandangan barangkali. Saya nak bertanya, sebagai seorang Islam, kita semua telah dijelaskan tentang perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan juga perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tetapi apa yang kita lihat, kebanyakan daripada kita suka ataupun senang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ya, betul. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Itu saja. Ya. Baik, terima kasih. Ustaz Zarifi senyum pun jawab. Tak ada, Ustaz Kazim dah jawab, Ustaz lah pula. Saya tertarik dengan soalan Puan Hajah tadi. Saya teringat waktu saya kecil dulu Ustaz. Apa yang mak larang, hak tu lah yang kita nak kan. Betul. Janganlah duk naik pokok rambutan, hak tu kita naik. Naik lagi ya. Kan, hak tu kita naik lagi. Hadirin semua, hakikat yang kita mesti terima adalah kita manusia, kita insan. Al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Bila nama insan tu dia tak sunyi daripada kesalahan. Tak kiralah ustaz ke tak ustaz ke, sama sahaja. Oleh yang demikian hadirin semua, kerana itu kita sebagai seorang manusia, maknanya kita ini tak lepas daripada 3 hawa nafsu yang Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddinnya. Yang pertama yang disebut sebagai nafsu lawamah. Yang kedua nafsu mutmainnah, dan yang ketiga adalah nafsu ammarah. Jadi 3 nafsu ini memang berada dalam tubuh kita. Memang berada dalam jiwa sanubari kita. Pokoknya sekarang hadirin semua adalah Imam Al-Ghazali sebut kepada kita, sekarang ini pokoknya adalah kita mesti mendidik nafsu kita. Nafsu ini kata Imam Al-Ghazali umpama kuda liar. Kuda liar ini kalau kita jinakkan dia, maka kita boleh jadikan dia sebagai tunggangan untuk kita dapat manfaat yang lain pula. Tapi kalaulah dia tetap liar, tak dapat kita jinakkan dia, maka dia akan penerajang kita Ustaz. Jadi nafsu itu mesti kita didik betul-betul. Kerana bila sebut orang Islam ni, janganlah kita duk nampak Ustaz Kazim, bila orang Islam ni mesti jalan tengok bawah, jalannya sampai terlanggar tiang elektrik. Bukan. Ya, kita ada nafsu juga. Sekarang ini bagaimana pokoknya kita menjaga, kita mengawal nafsu kita. Kerana itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para ulama telah memberikan kepada kita banyak terapi untuk kita mendidik nafsu kita. Bertilawah Al-Quran, berzikir, bersalawat, ya. Banyak perkara lagi yang kita boleh buat. Dan kerana itu baginda Nabi SAW sebut dalam hadisnya yang mulia, Al-Kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik, kata Nabi SAW, dia sentiasa ligat, tiap-tiap hari dia berfikir, bermuhasabah diri dia. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia buat perkara, himpun perkara-perkara untuk sebagai bekal dia bertemu Allah di hari akhirat nanti. Hadirin semua, kerana itu kita hari ini rasa pelik. Kadang-kadang ustaz ni kita duduk kerja setiap-tiap hari, kerja pukul 8 sampai pukul 5, pukul 8 sampai pukul 5. Kerja tu dah bagus. Kadang-kadang kita bekerja, ya, kita mencari bekal kepada tempat yang kita nak tinggal. Dunia ini kita nak tinggal hadirin semua. Jangan terlupa cari bekal banyak-banyak, sungguh-sungguh tempat yang kita kekal abadi, iaitulah di akhirat nanti. Hadirin semua, kerana itu saya tertarik di awal tadi guru saya Ustaz Kazim sebut, ya, kita mesti banyak-banyak ingat mati. Ingat mati ini, mengingatkan diri tentang kematian ini rupanya adalah amalan para nabi dan amalan para sahabat dan amalan para salafus salih. Buktinya hadirin semua, Sayyidina Uthman satu hari apabila dia lalu kawasan perkuburan, ya, dia lalu dengan kawan-kawan dia, dengan sahabat-sahabat yang lain di kawasan perkuburan, tiba-tiba Sayyidina Uthman menangis sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat menyatakan Sayyidina Uthman menangis sungguh-sungguh sampai basah janggut Sayyidina Uthman. Hadirin semua, sahabat rasa pelik, wahai Uthman, pasal apa hang menangis teruk sangat ni, hai Uthman? Uthman menjawab, aku teringat pesan Nabi SAW dulu. Nabi bersabda, orang-orang yang apabila dia meninggal dunia, bila dia bertemu dengan kubur, hadirin semua,
Sekiranya soalan kubur itu dapat dijawab dengan cemerlang, sekiranya kubur itu dia dapat lepas dengan baik, maka urusan selepas itu di neraca mizan dan seumpamanya semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang diingat pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kubur itu kita tidak lepas, hadirin semua, sekiranya kubur itu kita tak dapat selesaikan soalannya, hadirin semua, maka pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tunggulah, susah kamu selepas hidup nanti dibangkitkan dari kubur, selepas itu juga kamu akan susah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin semua, alhamdulillah, negara kita negara Islam. Setiap hari kita mendengar laungan azan, setiap hari buka corong radio, buka TV dan sebagainya, kita mendengar alunan suci Al-Quranul Karim. Marilah sama-sama hadirin semua kita bermuhasabah diri, kita menangis banyak-banyak kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tangisan ikhlas itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksaan kubur dan siksaan api neraka yang sangat menggerunkan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada Al-Fadhil Ustaz Zarifi atas jawapan yang disampaikan, telah menyentuh hati dan perasaan kita, bagaimana lalainya kita, bagaimana lupanya kita terhadap hakikat kehidupan kita. Dan sebab itulah tajuk yang kita bincangkan pada malam ini adalah selami hakikat hidup, untuk kita mengenali diri kita sendiri. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah berada di penghujung siaran Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dengan tajuk selami hakikat hidup, forum yang dibawakan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad, Angkatan Tentera Malaysia dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Akhirnya kita ingin merumuskan perbincangan kita pada malam ini. Barangkali Ustaz Kazim dalam tempoh 2 minit tentang sifat manusia sebagaimana yang Ustaz Zarifi sebut tadi, la yakhlu minal khata' wan nisyan. Kita tidak terlepas daripada sikap lupa dan juga salah silap. Persoalan saya ialah macam mana kita nak memperbaiki diri kita supaya malam ini kita sama-sama insaf, kita muhasabah, lepas tu balik lepas pada forum ni buat pula silap, Ustaz. Macam mana kita nak mengatasinya, Ustaz? Alhamdulillah. Satu benda yang kita kena tanya pada diri kita, kenapa hati aku keras? Kita sekarang berada dalam majlis ilmu, cerita tentang hakikat hidup. Berapa banyak orang yang masuk dalam hati dia, ya Allah, aku ni tak lama dalam dunia. Ada tuan-tuan kita dengar ceramah ni selama roh, yang tidur pun ada, yang menyembang pun ada. Ni Afrika ni. Ada yang lalu pada tanah kubur, bagi salam pun tidak. Sedangkan itulah tempat tinggal dia. Dia lebih suka tengok rumah banglo, kalaulah aku dapat. Sedangkan yang ini tanah kubur, pasti dia dapat. Yang banglo itu belum tentu dapat. Di sini tanah kubur itu pasti ada bahagian untuk kamu. Kenapa hati kita bila melihat orang solat, kenapa aku tak bertanya dalam hati aku, ya Allah, kenapa aku tak solat? Kenapa bila kita tengok orang menutup aurat, hati kita rasa macam tak ada apa-apa? Maknanya tuan-tuan, dalam hati kita ini ialah ada titik-titik hitam, nuktatun sauda, titik-titik hitam. Jom kita buang titik-titik hitam ini dengan bertaubat, dengan menuntut ilmu, dengan berada dalam majlis ilmu. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Tak lama tuan-tuan, Allah uji kita, tak lama. Buatlah ibadat, tak lama. Apa benda pun tak lama. Kerana di akhirat adalah khairun wa abqa. Biarlah susah sikit, akak-akak di sini tutup aurat susah, abang-abang kita solat susah, abang-abang jadi tentera payahnya hidup. Tak lama. Tak lama beribadat ni tuan-tuan, sabar. Ini adalah untuk menyelamatkan kita. Biar susah sedikit tak apa, janji selamat. Biar susah sedikit
kerana Tuhan untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak atas nasyid yang dikumandangkan oleh Ustaz Kazim sebentar tadi. Dan seterusnya Ustaz Zarifi dalam tempoh 2 minit kesimpulan kita pada malam ini, Ustaz. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sedarlah kita hadirin semua bahawasanya apa yang kita miliki hari ini semuanya bukan milik kita. Yang berada di tubuh kita hari ini, yang berada di rumah kita hari ini, yang berada di sekeliling kita hari ini, semuanya bukan milik kita, bukan milik mutlak kita hadirin semua. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan diri kita ini pun bukan milik kita. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin dan muslimat, dengan baki usia yang Allah anugerahkan kepada kita, mari sama-sama kita berazam, kita berjanji kepada diri kita, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Kerana hadirin semua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disoal, wahai Rasul, siapakah orang yang paling baik wahai Rasul? Baginda menjawab, man tala umruhu wa hasuna amalu. Siapa yang paling baik? Jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang umurnya panjang dan setiap umurnya itu dihabiskan, dimaksimalkan ke jalan kebaikan, buat baik kepada orang. Nabi disoal lagi, ya Rasul, siapakah orang yang paling jahat wahai Rasul? Man tala umruhu wa sa'a amalu. Kata Nabi SAW, orang yang paling tidak baik, orang yang paling jahat adalah orang yang dikurniakan umur yang panjang kepada mereka, dalam pada masa yang sama mereka bazirkan umur mereka kepada perkara kejahatan, perkara yang tidak baik dan seumpamanya. Oleh yang demikian, hadirin semua, mudah-mudahan malam ini kita perbaharui azam. InsyaAllah malam ini, esok pagi kita jadi orang yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan azam dan juga semangat setelah kita mengikuti perbincangan yang menarik dalam forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini memberi suntikan kepada diri kita untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai khalifah, sebagai hamba di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita berdoa agar Allah SWT memanjangkan usia kita dalam keadaan ketaatan dan menjauhkan diri kita dan memelihara diri kita daripada sebarang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Muhammad Kazim, terima kasih Ustaz Zarifi, terima kasih tetamu-tetamu kenamaan yang hadir menjayakan forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita bersua dan bertemu kembali di lain waktu dan di lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك